Oh yes. Bos. Cik Mel tu anak angkat je. John. Mak gelap. Dia sahabat dia. Tu siapa? Sana. Oh gila-gila bye. Kaya tu. Thank you, boss. Kalau macam tu nak hari-hari lah kaya. Bukan gopak Pak Wan macam tu Pak Wan. Kawan ada berani dah. Dia try ke? Ada. KZ teruk tak nak bagi duit raya. KZ. Kena kujak. Kedekut. Okay, jom nak. Aku nak buka ni borang untuk Taipan. Aku nak bagi duit raya seorang RM5. Ada? Ada ke? Siapa nak Aku bagi? dah bagi Cepat, payday cepat, apa cepat, semua cepat. kau kan cakap aku kedekut lagi. Ha? Macam aku Tapi kedekut Jack, lagi. Jack, dia ungkit Jack. Dia Dia ungkit ungkit Jack. tak bagus lah KZ. KZ tak bagus lah. Pawang kedukut. Tak, tu siapa tu? Yelah aku dah makan kedekut. Zafin. Okay guys, semua dah dapat duit raya kan? Semua sini-sini semua rapat. Biar nak buat dia comel lah. Okay, aku nak bagi tahu korang info penting ni. Info. Okay, macam ni. Sebelum aku bagi tahu, aku tak nak benda ni berulang kali kedua. Okay. Di Pablo minta kita semua aktiviti bebas, tapi semua standby dalam radio. Korang faham kan? Maksud aku? Faham. Okay. For this time, tolong jangan lagi ulang benda ni. Memang naik lah, Pet. Baik Jack. Promise. Anything kalau kata korang dah nak korang info je dalam radio. At least kita tahu siapa yang nak kena kerak. Okay? Baik. Tapi untuk masa Kita radio kita sekarang hold. ni ke? Baik. Radio sekarang ni Poin je satu lah. lah. Kita hold. Memang mana macam? Poin 1 ke boleh, poin boleh. 2? Dan poin 1 ke poin 2? Poin 2 lah. Poin satu. Kalau Aduh. poin 2. Kru poin 2. Poin 2. Aktiviti bebas semua masuk poin 1. Poin 1. Kau support. Kali jam. Poin 1. Kita masuk poin 1 kita. Boleh. Masuk poin 1. Jom masuk radio poin 1. Oh Jack. Test. Lagi satu, siapa Ya, yang tak cakap, bayar cakap, cukai boleh bayar cukai dulu Apa dia? Lebay. Jom buat. Ke belakang Jack. Oh, baris lagi lah. Pergi bank dulu jom. Tapi man nak belanja apa duit tak harga. Oh lagi lah dia tak nak bayar RM10,000. 10,000 ke? RM10,000. Oh 10,000. Alah 10,000 apalah sangat kan Mel? 2 kali bayar je. 2 kali bayar je 5,000. Okay, so semua boleh gerak aktiviti. Aku nak pergi ke balai sebab tadi kan ada masalah sampai bertiket-tiket semua. So aku pergi balai dulu, tengok sana macam mana. Dan korang aktiviti bebas dan korang standby je nanti, okay? Yeah, okay. Seorang je ke Jack? Perlukan escort je. Biar aku dengan Jack yang pergi. Kami escort sebelum Yang lain balai. semua Jom. jom. Korang semua Kalau gerak. tak semua orang pergi ni. Motor macam ni je. Jangan. Beri yang nice. Tak apa, pakai. Nanti kalau ni campak je dalam laut. Main kau bawa motor. Man. Mel. Jom kita pergi nak beli bank kan. Bank. Oh dia menung kot, dia menung. Ini pergi mana ni? Nak pergi bank. Kita pergi Lama bank. lagi. Macam mana? Boleh nugget lama lagi ke? Tak tahu lama Lama betul no. ni. Betul tu. Aduh lah alim. Oh, penuh. Jom kita pergi bank dulu. Ini si Mel ni. Banyak je. Man. Man. Sorry. Jom. Apa? Nak belanja minyak? Tak baik, pakai Melayu semua. Mel, jom. Itu ke? Jom raya. Ada jap. Siap. Alamak tak ada helmet dah pula. Tak payah. Lain dia ni. Tak payahlah kan. Menteri kan ada kat belakang ni. Jom lah. Ha. Elok menteri ada kat tepi. Menteri ada.
Tak sopan lah bawa motor pakai baju kurung ni. Sopan sikit, Mel. Okay. Ke mana sebenarnya ni? Ada lag ke? Lag ke korang? Radio berapa korang? Mana ada laling. Okey, tin. Dia ni menu. Menu je. Menu je. Kita kahwin nanti. Kita kahwin nanti. Jen. Masuk belakang. Lag lagi ke? Ni baju apa dia pakai? Baju baju kurung ke? Ni baju apa dia pakai? Baju kurung ke? Guys, ada apa masalah ke? Tak ada. Tak ada. Ini tak cantik lah. Ini tak Helmet tak pakai. semoga berbahagia. Lag lagi ke? Aduh, lag lagi ya. Memang tak stable ni. Tu semua. Tu semua. Ui, caca ui. Caca bujuk dah. Dia tak relax. I tengah like tau, I tengah like. Tak mau, I tengah nge-like sama I. Dah okey ke? Okey ya. Kita kacau lah tengah titiu. Dia tiung. Ya, siapa ni cakap? Dia tengok.
Dia kenapa je? Ha? Dia cakap apa Dia tak bawa tu Mel ke? Sorry Kak Ipah, terlanggar Kak Ipah kau? Langgar? Tak maaf lah. Dia Kak Ipah, acah betul tali kasut tu tali. J pun sama. Oh, ni bawa jalan. Ha. Memang besar Kak Ipah, memang besar. Barulah gong. Apa? Memang besar. Memang besar lah. Siapa panggil wah? Halo ha. Tahu. Sudah lagak apa lu goleng? Maggi goreng mi sedap. Patut lama. Goreng. Hotdog goreng. Maggi goreng. Yuk kita Ana kita. Tiwansa ke? Jom. Mana? Hidup janda. Memang aku Memang janda. Dapat kasut. Memang naik lah kan nak Dia Kak Ipah, gua nepal nampak besar. Dia kan rambut pula. Besar pala. Besar kepala apa besar pula? Kita rambut ke? Je sajalah nak bagi tahu je dia jumpa Ryan tadi. Kak Ipah. Ryan siapa? Ryan tu kawan lama Mel. Apa kawan lama? Lepas tu Dia apa Pak Wan sahabat Pak Wan petik Ryan apa? tak tahu dia. Tak biasalah kan orang dengki kan mana je orang dengki. Buat macam mana? Dengki apa? Dengki. Dia kenapa dia nak dengki? Dia kan tahu je. Ji kan nak dapatkan Mel dapat apa? Bagi motor tau. Penuh tu. Kan dia dapat nombor telefon. Nombor sekejap. Nombor telefon? Mel bagi nombor telefon kat dia tau. Yelah Okay, kan Pak Wan. Sini Pak Wan. Pak Wan. Pak Wan. Mel kenal dia sekarang ni, Kak dah Ipah. lama. Pak Wan. Dengar ni. Jay sekarang nak dengar daripada Pak Wan. Pak Wan, nombor telefon. Cuba Pak Wan bagi cerita sikit. Mel bagi nombor telefon kat Ryan tadi. Bila? Tadi. Kat Longkai. Kak Ipah, J. apa dia ni? Itu kawan lama Mel. So Kawan betul lama. Betul lah Mel bagi. Lah. Kau sebenarnya tak bagi. Tak adalah tak bagi. Dia just macam dia cakap nak QR apa semua kan. So macam tak ada QR apa semua. Dia nak QR apa? QR nak beli barang. Dia nak beli barang nak make it. Lepas tu dia nak beli make it. So dia cakap apa macam mana nak contact kalau nak beli make it kejap lagi. Kak Ipah buka phone tu delete nombor dia. Kalau dia nak beli barang, kalau dia nak berusaha dengan Kak Ipah, so dia call dengan J. Tak apa. J rela dia order dengan J. J akan pergi hari Kak Ipah beli barang dia. Bayar pun bayar ke Kak Ipah. Delete nombor dia sekarang. Oh ya kah? Memang Jalan jumpa. Kak Ipah. Ayo je. Ya. Delete. Delete nombor dia. Kalau dia nak tak apa Kak Ipah beri nombor dia kan J? Buat apa je? Alah dia Kak Ipah tak apa. Kak Ipah bagi je kat J. dia kan kawan Mel. Buat apa je pula? Sekarang ni dia kawan Mel. Kak Ipah adik. Dia lelaki betul? Dia Betul? lelaki. Betul? Jadi Salah kalau pula. gapo-gapo biar urus dengan lelaki. Maksudnya adik ipar hot and dia. Iyalah sekarang ni tak ada urusan apa-apa lagi pun Sekarang ni Kak Ipah bagi nombor dia kat J. Lepas tu J nak suka Kak Ipah delete nombor dia. Buat apa je? Buat apa? Nanti takkanlah Mel nak bagi nombor dia dekat J tiba-tiba macam tu. Gapo-gapo kali nak berusaha dengan Kak Ipah kena jumpa dengan J dulu. Okay Dia macam nak pertahankan lagi je. Kenapa Pak Wan, sebelum Pak Wan nak berapi-api leng tu, cuba buka kasut dulu. Memang menyirap pula Mel tengok. Kenapa api leng? Tak jumpa dengan Adi lagi? Dah J call Adi. Tak rasanya tak perlu kan J? J cukup lah. Adi. Hello Di. Duduk mana Di? Duduk Didi. Kawan nak report sikit ke ni? Sepupu demo ni man. Datang pula tak tahulah. Duduk minta nombor telefon dengan dia Adi. Dia kata kawan lama dia. Ryan, lemah cari Di kalau jumpa Di. Ryan. Mana Ryan mana? Tahu Ryan mana Di? Kawan Kau takut. tetak kepala dia. Mana Ryan tu? Adik. Kau kat mana ni? Biar aku tangan kau.
Depan longkai. Sekarang depan longkai. Di, mari sini di. Mari nak makan cacing dengan Memang, Meh. memang tak. Je kenapa je? Lagi titiwansa kan? Jom. Anak lagi. Sekejap ni apa ni ada orang nak sampai. Salah je. Sekejap. Ada orang nak sampai. nak Je, Ryan tu kawan Mel je. Ya Allah. Ya, kalau ia kawan Kak Ipak. Apa Kak Jin nak jadi kawan dia Kak Ipak tak bagi? Bukan Mel tak nak bagi. Masalahnya itu kawan Mel. Kenapa pula Mel nak bagi nombor? Kan nak raya kan. Kita art berat lah sikit. Dia ambil. Apa? You tolong I, Pak. Apa? You tolong I, Pak. Apa? You kena tolong I ni. Ini masalah besar ni, Pak. Tak payah. You jangan telak kakak Ipek Bukan. Bukan. Aduh, nak kena explain pula. Ali. Alu. You tahu tak ni? Dia ada kawan lelaki nama Ryan. Kira. Siap bagi nombor telefon lagi tadi. Siap bagi nombor telefon lagi. Woi, kira dulu. Apa? You jangan main-main tau, You dengar ni baik-baik, Mio. Dengar baik-baik tau. Belum lagi tangan I membunuh orang. Jangan tadi itu orang lelaki dia. Mana Ryan tu? Rasa dia datang. Mana? Aku ni diamanahkan oleh Jin kau tahu. Tahu datang mana datang jumpa dia. Bagi nombor, minta nombor dengan dia. Dah kenapa bawa parang apa semua benda ni? Astaga. Kamu gatal dah? Bila masa memang gatal. Ya Allah, Ryan tu kawan lama Mel. Kawan lama. Mana? Duduk mana? Ryan Bakali ke? Ryan apa? Nama dia? Ryan apa? Ryan apa? Nama dia Ryan lah. Dia kawan Mel. Ryan band apa? Ryan Sudip ke? Ya Allah, Ryan apa? Ryan siapa? Cakap lah. Ni tergagap ni. Ni buat apa nak tahu? Buat apa nak tahu nak ni? Adik sekejap lagi suka hati je nak marah-marah orang. Siapa? Memang naik. Memang macam ni pun. Aku kena macam ni. Ya betul. Kau kena call Jin. Tapi Tak, benda masalahnya sekarang ni bukan Mel tak ada apa-apa pun masalahnya dengan dia. Belakang sikit. Memang naik lah. Apa you tolonglah. You cakap you ni. You ada laki lain watak siapa? Bila masa ada laki lain? Apa Ryan? Ryan tu kawan. Rekod dia. Apa dia apa ni? Bergatal ni. Kenapa tak cukup satu? Dulu dengan cousin pun jadi. Right. Apa pun jadi. Bila masa? Bila masa? Bila masa Mel ni? Jangan nak buat fitnah kat sini boleh tak? Adi, Mel penat lah Adi. Dulu kau dukung dengan Laupan. Bila masa? Bila? Damn. Ya. Dah start dah. Kalau jenis ada laki baru. Aduh. Kau tak ni perempuan jenis ni elok sepak muka dia. Aduh. Adi nak sepak Mel sekarang ni? Apa dia? Adi nak sepak Mel sekarang ni? Kau tahu ni sekarang ni hari-raya. Apa tu? Apa tu? Weh. Kalau aku gerak dengan kau kan. Kalau aku gerak dengan kau aku sepak orang lain tau. Kau jangan gelak-gelak. Kau nak aku sepak kau ke? Dah halu. Adi berani dah nak sepak Mel sekarang Adi. Adi Kau dah jangan sabar aku tau. Adi dah tak. Aduh. Sabar aku. Kau jangan sabar aku. Dah parti je. Dia memang itu berjenak kan? Kau buat apa ni? Pandai muka kamu. Selalu sepak muka cousin aku. Memang tu yang je nak tengok kan? Pandai muka. Makan kau. 2 tamparan kau tahu.
Kau buat apa ni, Di? Kau buat apa? Di, kau buat apa, Di? J pun Sekali tampar lagi. Mel. Jom. Oh, pandai muka. Ha? J pun tampar Mel. Di. Itu abang aku. Bukan aku, bukan aku dia. Bukan Adi. Kau tampar kat ipar aku. Bukan dia. Aduh, kenapa kau tampar aku balik? Aduh. Kau. Kau gelak-gelak daripada tadi. Ambil kau. Mana? Kau cakap apa ni? Kau adik aku? Aku ni. Kau siapa? Kau ni tengok je, ha? Selamat hari raya. Selamat hari raya. Memang naik. Buah hati je, ha? Buah hati. Ini je nak kan? Kau tengah buat video tau. Tengok buat apa? Tengah buat video ni. Rekod belakang ni tu. Video. Habis. Kita orang kena kejar lembu apa semua. Betul. Oh iya ke? Jom. Sambung balik. Okey. Okey ni. Okey. Ada ni tengah pusing-pusing ni, serabut ni. Buat video. Dia ingat dia artis ke apa? Apa dia? Ha? Tak apa. Artis? Oh mentang-mentang lah kamu tu streamer. Ada nama. Oh macam tu je gambar orang. Apa? Aduh. Menaik. Tak pernah rasa lagi. Tahu. Buah hati je. Nak ikut ke je? Aku follow dari belakang ke? Sedih. Sakit ke? Tak payah nak play victim. Cukup je, cukup. Nanti Mel bau bagi tahu dekat dia. Bila Adi datang, kalau Adi tak datang tadi. Tak tahu mana dah ambil telefon tu. Nanti Mel bagi tahu dekat dia. Depan je. Dia pijak budak tu. Jom kita. Mana kita pergi? Di. Di mana ni? Berlari dengan parang dia memang naik pula Mel tengok. Ni korang. Okay, Titi Mel nak jadi balik. Mel nak beritahu tu je. Ni sekejap lagi gone ni. Mel tak tahu lah apa masalah dia. Memang tak tahu apa masalah ni. Ni sekejap lagi hilang ni. Kalau hilang tiba-tiba tu korang faham lah Aduh, Mel tak tahu lah apa masalah dia. Tak boleh restream ke? Tak tahulah, boleh kot. Tak tahu apa masalah dia. Kata berat apa semua, Mel dah delete dah semua benda apa yang tak ni. Tak tahu lah apa masalah dia. Nak kata tak update dah update. Happy ni Siapa yang happy sekarang ni? Pak Wan? Pak Wan pun sama je. Muka happy. Masalah Kak Ipar tu muka happy tau. Bila? Macam happy tu. Betul lah tu. Bila? Apa yang happy? Ya ke dia beli barang dengan Mel? Dia nak beli make it je. Salah ke? Oh, Mel shopping pula. je Mel. Jom. Salah ke? Masalahnya dia kan? 500 Mel cukup. 4 orang minta nak beli telefon 50k kalau nak beli barang. Baru bagi mau telefon. Dah lah Pak Wan. Pak Wan dia kawan Mel. Bukannya takkanlah Mel nak macam ya. Lain lah kalau Mel tak kenal dia siapa. Kan ramai kawan. Tak boleh kan nama dia wanted. Cuba tanya cik. Tak tahulah. Cik kata tak tahulah Mel. Pening lah kepala Mel. Tapi best lah Mel. Apa yang best? Tu? Pak Wan nak rasa ke? Tak. Pak Wan nak rasa macam mana rasa Mel rasa tadi? Tak. Janganlah macam tu. Pak Wan. Walah Mel ni. Pak Wan. Tapi itulah. Tak ada apa pun sebenarnya kan. Tak. Mel memang Betul pun. Macam tu lah rasa dia tadi. Betul lah kan. Sajalah Mel nak bagi tahu. Macam ni rasa dia. Cuba rasa yang ni. Ini paling
Ni paling padu ni. Kejap. Double. Dah sudah lah kot kan. Kita nak kena masuk dalam tu. Ada apa kat dalam ni? Korang kat mana? Apa? Apa je? Apa man? Oh, desing telinga lah man. Apa Betul kat lah man. dalam tu? Itu photoshoot kat dalam tu. Jom kita masuk. Photoshoot apa ni? Ambil gambar baju aja. Oh. Mana lain? Apa? Main single mana nak? Jom. Kau nak pakai motor Aku gigit keluarkan motor. Pergi keluar motor. Aku keluar motor, kau masuk motor. Simpan. Simpan. J. Macam nak jadi balik lah J. Sekejap. Jadi balik? Jadi balik apa Oh, macam semalam? Aduh. Tak tahulah Mai nak kena buat apa. Oh dah cakap dah tadi. Sebelum nak tu lupa dulu. Mana ada je cakap macam tu, menipu je. Bila cakap entah. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi kan dia bagi tahu dekat email masa meeting ramai tu. Tak ada pun, tak bagi tahu Dia pun. yang gerak. Manalah Mel tahu. Semua kat Ipah tahu. Okay, papa. Anak saya awak. Okay. Habis. Apa dia tengok orang ni? Dia teringin tu. Nak cakap man, nak cakap. Dia teringin. Aduh lah. Okey je. Ni aku je. Tak apa man, sabar sikit lagi. Wow. Salam. Wow. Ayah ke? Oh, inilah kerja dia. Inilah kerja dia. Hey, diam. Orang tengah syuting ni. Oh, syuting ke? Syuting apa ni? Yang mana ni? Mari menuju ke rumah. Pak Wan. Tengok tu sana. Tengok sana tu. Jom. Ya. Bantulah. Memang tengah rekod. Oh ya ke? Ya Allah, mereka kacau Aduh, sorry. Tengah terai ni. Untunglah ambil gambar sama-sama. Sekejap saya ambil gambar dia dulu. Gambar cepat. Orang ambil gambar tu. Nanti saya Untunglah kan. Dia duduk atas. Mel. Mel, sini. Apa Pak Wan? Hello Han. Apa Pak Wan? Ni guys sini. Mama Mana satu? Saya punya. Apa Pak Wan? Ya. Apa Pak Wan? Apa dia? Ya. Kalau kita buat family kita macam tu. Ingat kopi tak? Lu Ingat lah. Okey juga. Biru lah. you punya kasut Di mana ada abang di situ ada Apa juga? adiknya. I pakai Jom kita. phone I. Kita adik balik. Apa? Apa? Jom lah. Suara dengan abang? Sama soala. Lelaki Apa? tau sama-sama ni. Apa? Sama-sama Cina. Kenapa? Sama Cina apa? Tak boleh. Tak payah nak ke poci sangat lah. Nak ambil gambar orang apa semua. Muka dia. Diamlah. Muka dia. Merah dia merah. Raya single ke? Ah ya. Tapi kena tunggu semua ada lah takut tak. Oh Duduk lah ni, duduk. Awak pun sama. Ni kita nak ni. Okey. Aku tak nampak orang. Macam tu macam mana? Nampak ayap. Oh. Macam Tak, aku nampak orang kat belah sana. Aku dengar suara sama je. je. Kita ni. Kau kena Tengok, support muka kau. Macam sama je. Mak Yu, kenapa dengar Mak Yu? Alu lalim mana alu lalim. Ya, buka show siap. Biru lah. Buka shoes bye. Dah Bukan lah. shoes bye. Ish. Muka dia pun macam jantan. Untung lah kan. Yang minyak balas kita. Sama juga. Okey. Ini macam tak berapa untung pasal muka dia. Topi ke ni? Ya, topi. Siapa panggil? Apa? Apa? Dah official ke apa? Benda tu. Dah official ke? Tengok orang ada topi gegur-gegur. Oh iya ke? Oh, bergegur tu. Okey. Angin kuat dalam ni. Oh, okey. Balik raya mana? Dah ke belum? Gaduh. Dah. Galuh.
Untunglah ambil gambar Ni sama kan. KL. Baru tu single. Tayang. Mana single? Dia milik orang. Oh, Jangan tukar single. Hmm. Kak Ipah mari duduk sini Kak Ipah. Kak Ipah mari duduk sini. Tak apa Haji. Duduk dengan Adi. Dengar Abang Adi. Kita ni dah pilih yang tu single. lah. Yang besar sikit tu. Janganlah single. Jom. Pau. Kalau yang lemang ni. Sini. Anak lah Ji. Malah Mel. You ingat apa? Nak halau-halau orang, ha? Tak ada mood lah Mel nak ambil gambar dah ambil baju raya. Dah ya. Ada mari duduk sini. Mari Cik Temeh. Ya, Mari kita panggil. Dah ni mari duduk sini. Memang kan. Dia macam Kau keluar dulu. Kita masuk balik. Dia kata duduk. Dengar. Janganlah single. Tak gambar seorang. Tengoklah tu. Ada cousin pun. Tengok ah. Ji ambil pasal lah ni. Oh, J pula kena. Mari. Kak Ipah duduk sebelah. Kita atas kau J. Sini. Tak payahlah. Tak nak lah. Pau. Kak Ipah Pau. Allah. Apa? Apa? Ni Kak Ipah duduk bawah. Duduk bawah? Dia duduk atas kursi tu lah. Aku nampak semua. Ya Oh Allah. ya. Ya. Tempe tak ada. Itulah. Ada mi rapat air dengan J rapat air je. Ada panggil sangat. Kak Ipah duk kekes macam Allah. Hei. Bukan duk kekes. Mana leh? Allah, malu kau ogeh Kak Ipah mu. Ha? Oh, snack. Okay, gapo? Tak center tak center. Tak center. Ikut korang lah. Okey. Tengah abang. Allah dah. Berasut. Jadilah. Ini je yang ada kan je. Ya betul, ni je ada nak kan Kak Ipah dah ni je ada. Buat macam mana? Baik kau duduk depan ni. J baju gaya tak beli Kak Ipah, tak ada semangat nak gaya. Mana ni? Ini baju raya. Baju gaya mana? Tadi Mel jumpa Dedek. J? Apa tu? Itulah. Dek ke apa? Tak ada apa. Itu je sajalah nak beritahu tu je. Gitu ya? Nampak? Tu pun tak ada gapo tak? Dah ke je? Sikit lagi Kak Ipah. Ada ni. Baik aku tengah sikit je. Tuan tolak aku. Kalau lah ni ada G sebelah Kak Ipah, macam ada tempe sebelah ni. Jadi kita mau foto di mana hidup? Dah ke? Dah. Seronok ke? Macam DDS tu. Seronok lah kot. Jom lah. Buat gitu ya. Ambil gambar dengan ni lah Adi. Oh ya. Jom lah. Jadi Johnny gimana ini? Kita mau foto di mana? Ni sepupu demo nak ambil gambar ni Di. Dengan demo. Di sana ke? Tak kenal ni. Bagi. Kenal. Siapa pula? Serius lah Yap. Okay. Alah. Macam ni Yap sekarang ni. Dengan sepupu demo Di. Buat gitu ya deh. Dok, rambut Masuk. berada rambut demo. Masuk baju. Pakai baju Melayu lah. Oh, demo ni. Baju Melayu. Pakai Tak ada. Oh, mu tak sama raya ke? Sebelum kena sepak Mel. Okey. Baby. Kita nak beli gambar baby. Okay. Ingat berada mana tadi? Baby. Okay. Duduk kat Abang Mayap ni. Abang sila. Bersila. Rindu tak? Boleh. Apa yang tak boleh? Nak buat Mesti rindu kan? Rindu lah.
Buka kasut. Muka macam... Sorry. Muka macam abang lah. Dah. Itu kan? Dah sangat ke? Macam apa? Dah comel belum? Dah apa minit lah Tak comel lagi lah. Dah okey dah. Dah? Dah okey dah? Dah okey dah. Belum lagi lah. Ya, kenapa? Belum lagi. Baby datang you diam. Ya. Belum? Ah, You ni diam kan je. BBT Ya. Belum 18 tahun lagi. Baby Awak- diam. awak lama Awak kau mana? penjeput. Awek lama. Awak nama kau mana? Aku babi lah. Baby senyum ni. Senyum. Pakcik wastalo. Ngam. Oh, jadi orang. Ya, you kenapa clash dulu ah? Clay Kenapa you Bukan flash wanita. dulu ah? You kenapa ah? Kenapa? Kami tanya Majak. Sama pula. Macam ni kita. Tolong jawab ke? Malangnya dia Maya. Mana baby? Oh, dia tak tahu lah. Dia belum 18 tahun lagi lah. Mana baby ni? Oi. Yang ni, yang duduk sebelah baby you. Duduk belah ni. Belah kanan. Aku tak tahu lah Maya. Aku rasa kau suka lelaki lah. Punya elok macam tu. Yalah, you bodoh lah you ni. Ya, you bodoh lah you ni. Satu. Dalam lagi. Go rapat sikit boleh tak? Aku tertolak Ni bukan pakcik tadi ke? Kenapa pakcik ni handsome pula Tak, bawa ketiak ah. Pakcik. Wagaman mana boleh masuk sini? Jadi ini yang kalau lagi mau potong ini siapa ini? Oh, jadi Aku mau om. Oi, bergerak tinggal aku ada base. Ini apa? Bapak siapa ini di kiri aku ini? Cahaya lingkar kawe. Oi. Cahaya lingkar kawe ni di. Saya bapak mantap. Tak kena Music ah, telinga aku bermuzik. Baby, Mel peluh ketiak jangan tumpah. Tak sana nyanda ke. Jangan nyanda ke pakcik kak lah. Astagfirullahaladzim. Jangan Pakcik, janganlah, pakcik jangan buka. tayang ke sini. Tolong jangan tayang ke sini. Tempat lain lah, sebelah lain lah. Naik aku dengan Kak Ipan. Bau Mel. Tak apa pakcik, tak apa kan? Bau. Ya, pakcik kan dah tu, tak apalah. Tak payahlah, abang. Tahu minyak wangi soja. Eish. Tapi betul lah ya. Asal itu? Kat mana sana lah, kat mana sana lah. Selesa lah, Apa? dekat-dekat ni selesa. Ya. tapi awet nama kau tu mana? Ya, dah tak nampak sih. Siapa nama dia? Siapa nama dia? Jiwa. Kiwa. Segiwa. Bukan dengan ni. Ke siapa? Banyak orang ke dia try? Oh my god ya. Saulah. Kenal mami ke? Segiwa tu dia setia dengan kau, Yap. Yalah, you kira lelaki kenapa? Jangan puji-puji mami sangat. Ya, mana pernah setia? Ni Bukan dengan cerita dia dengan yang puji mami. IGP tu. Itu yang Cakiwa. Dia anak dia. Anak. Anak. Ya. Bapak siapa? Bapak ke? Pak Ramai. Bapak apa? Ke bapak ramai? Bapak ya ke? You bapak yang Kepala ni. otak kau, bodoh. Oh, Bodoh ni lah. lah. Bapak Ramai. Ke? Oh, ni lah ex mami tu. Ya. Oh, yang cakap Ruby punya bapak tak tahu mana satu ni. Kan aku dah cakap bapak Ramai. Oh lah. Nak baby nak tumpang tanya lah ex mami ni. Korang mana ke kat Semak? Ada orang pernah cakap. Budak ni umur berapa ni? Kenapa dia boleh tahu semak-semak ni? Aku rasa ni Apa ajar ni? Kamal aja. Tan Sri Kamal aja. Siapa ajar dia ni? Ada abang tu bagi tahu. Inilah dia apabila membiarkan budak-budak kecil bergaul dengan orang. Tapi yang bapak Ramai itu apa hal? Ni apa yang kita tak tahu ni? Oh, kakak Sally yang cakap. Oh, Sally pula datang. Sally pula ada petik. Ya, ya. Ya, bodoh lah you ni.
Ya, you Aku rasa betul lah bak keyak ni. Amir tak faham apa ni maksudnya. Putih gila. Dah habis belum? Kau sembang apa ni? Ni kita udah bisa ganti pose kayak ini. Atau bagaimana? Aku rasa Iya. Statik Dia lemang pula. kita sudah Kayaknya udah lama ya ini. Mana rumahmu? Iya. Rumahmu di mana? Apa orang? apa benda? Bateri habis ke? Apa yang tak Ni handphone pakcik Aku ni. rasakan aku ingin bergambar bersama cousinku. Ayolah. Iya. Ayolah. Dah boleh bangun dah ni? Dah habis ni? Ayolah, cousin. Di mana? Apa Jom. sial tadi? Pakcik kata dia orang ke Mana? pakcik? Di mana lah cousin? Sini. Kata dia orang ke pakcik? Pakcik tu tak ada family. Bebe, Ya? Kat mana? dia mau gambar sama you ni. Kat mana? Dekat raya-raya lah. Janganlah halang orang tengah ambil gambar tu. Okey. Betul mana? Sana. Ah, Shiba sik ya. Betul sana. Ha? sama anak Okey. X? Ambil gambar kan? Kejap, Hmm. kejap. Ya, jangan membuat You punya anak mau gambar kau sama bagi you aku. mah. Nak saya gambar dengan dia. Kau lebih Sekejap. ada ABRP Sekejap duduk ah. Kau ada. Ada? Siap betul. Lebih. Kenapa dia marah sangat? Oh lah. Rindu betul lah. ke? Rindu ke? Bau soya bai. Cuma kanak-kanak kecil, anak kecil. Sini. Dia Cakap rindu. apa dia ni? Bawa apa ya? Soya. Mu kenal tak? Di mana ini? Mana ni? Adi tengah ke? Orang tengah. Tak, mana dia? Ya. Biarlah tengah pun. Ni baju putih. Dia hitam. Mana? Tak. Mana dia? Buka kat sana duduk Mel. Dia okey. Okey. Cakap tu okey lah. Buat gambar ni. Biar dia ambil. Sekejap. Tapi itulah kalau kau ambil aku kena tengah. Oh ya. Tu juga. Sebab tu lah saya suruh awak tengah. Dia Gambar dia awak. tengah. Tembak. Ting. Aku kena tengah pasal aku tak nak engkau try dia. Kau nak duduk kenapa? Sabar lah. Mereka tengah cari. Cicah. Aish. Menekan-nekan lah. Pandai dia ni. Menekan-nekan. Ui. Lanjut teruk. Kau suka kau. Memang naik lah. Patutlah tak jumpa. Banyak-banyak ada 6 je. Ada 6 je. Kau tengok. Nampak. Alamak, ayu sangatnya. Alah. Apa benda ni sial. Benda ni. Ni. Kau nak pergi mana macam ni? Kita nak ambil gambar raya. Okay. Ini okey tak? Baik aku ni. buat gym pun senang. Ini okey tak? Ni okey. Ish, tak nak ah. Ini oh ya Allah, anjingnya. Boleh cakap Mel. Yelah aku rasa ni aku. Macam kenal lah pus tu. Macam Asal? Orang tu suka pus yang tu. Kau ni lah. Kau aku rasa. Aku rasa Engkau ke apa? kau cari pos yang tak bergerak. Ni kepala kau kanan kiri kita Tak, kiri. ya. Okey. Masalah kau. Baje. Ini tak bergerak. Janganlah macam tu. Halah. Rosak gambar lah dia ni. Gimam. Kau lah bodoh. Okey. Masalah.
Okey ke? Janganlah alang aku. PM maintain. Benda lah kau ni Bayu. Alah. Alah. Ya lah. PM. Okey lah. Macam Kat tu. mata tak? Ni Memanglah okey tapi kat aku. Betul lah ya. Banyak main lah dia ni. Isi ke? Apa je tahu lah. Tengok. Sekarang dah nak sepak-sepak. Dah nak pukul-pukul. Okey. Yang tu kau pandang tengah. Okey. Itu okey. Tapi kau pandang ke tengah. Pandang ke depan. Mana kau pandang tu? Beres gitu ni. Kena diam ni. Kau cakap sekarang. Weh, dorang keluar ke? Selalu nak bersama cousin-cousin. Itulah kalau bersama je penyakit hati. Bersama je penyakit hati. Email. Korang dua lah. Email? Nak post ni. Nak apa? Style tu. Cousin tak guna. Cepat lah. Mana? PM lah. Ni. Sekejap. Bang, terima kasih bang kerana duduk di depan kami. Mana dia mail punya? Terima kasih bang. Kami tak nampak apa-apa di depan kami. Terima kasih bang. Abang memang paling terbaik sekali. Tembak, tung. Sekejap, kenapa tak keluar ni? Sini je. Astaga. Tempat total. Tempat total. Apa ada update pula ni? Alamak, Timah call pula. Sekejap Timah. Timah kojak. Dah habis ke? Hello? Tu tengok. Kalau muka kau tak bersatu, aku rasa dah lawak dah. Tak begitu tu macam apa? Zul Arifin? Yang bisik tu, aku dah lah jauh tak dengar. Okey. Kalau tadi tattoo macam Zul Arifin. Zul Arifin? Zul Arifin? Selamat Hari Raya. Mana ni adik punya ni? Elok lah. Elok lah. Nak cari Adi ni. Aku suruh dia PM email sampai sekarang tu. Rasa dia tengah scroll nama seorang-seorang lah. Jap. Nama kau lah boleh senang. Jap, main tak jumpa ni. Jap, mana ni? Rezeki aku lembab tu. Intel. Ya. Buat. Zen. Kau ke Zen? PM email sekarang. Jap, baru tengah cari. Serius lah? Kenapa tak ada? Kenapa hilang? Senang tu. Muhammad Amel, serius. Biar peace. Kan? Tengok ke Sultan tu. Kan nampak? Jap. Gone. Kita kan flash. Ish, tak boleh lah. Mana dia? Kenapa Mel punya ni?
Masalahnya Mel punya tiba-tiba problem. Itu yang akademi punya rambut gerak-gerak tu pakai clean AI kan. Pakai clean AI kan. Dia jadi ni. Cepatlah. Tak jumpa lah adik. Adik. Adik je lah PML. Tak, Mel tak boleh buka ni. Mel tak boleh buka DC ni. Mel tak tahu kenapa. Tahu Amil. Mel tak boleh buka email. Hah? Mel tak boleh buka email. Hah? Mel tak boleh buka email. Nama email apa ke? Nama email Mel C. Type. Archie, Scarlett. Oh. Ada tak? Aku tak tahu Scarlett mana. Scarlett Joe, Scarlett Brad. Tahu lah. Balik. Jap. Dah besar kot Mel. Jap game ni lah. Kita tengok balik. You bagi orang pula. Betul tu. Jom. Jom. You bagi orang pula. Sila bang. Sorry bang. Bang ada problem pula tadi. Ya Allah. Silap. Semua dah lain. Kes kopi 3 patung ni. Mana? Pukul 3 balik tak? Tengok dia bangun dah. Dia apa lain? Weh. Pasal kat rumah lama. Anak aku dengan abangku lah. Anak aku dokong orang lain. Yang mana kau? Abang minta maaf bang. Jadilah kepala Anak saya, sorry bang, anak saya ni dia satu Sekejap, Mel tengah check. anak saya. Ayah. Jangan saya tajuk, jangan. Kalau nak panggil ayah bermisal tu cukup lah dulu. Kenapa Zafi dengan Tok J tak ikut tangkap gambar? Oh ni dia. Saya ada. Mana juga sini? Dah ajak tadi. Okey sayang jom tangkap gambar. Oh dah ni. Tak apa. Nak ikut kat abang. Juta. Jom. Aku dah duduk dulu. Mana? Ni tangkap gambar kat tempat catering makan ni. Adik dah. 4 tahun tu. Ui, Mau jumpa. bapak ah. Dia tak ada dua go-kart. Dia dah Tahu satu lu. je. Masalahnya kena buka dekat phone. Dah pukul 2. Jom. Dia ni tak puasa ya. Kan ni gaya. Kalau ni kenapa? Mana? Apa dia? Dia ni tak puasa ke nak ambil makanan Ajuma. Ya. Ajuma tak join tangkap gambar ke tadi? Tadi Ajuma ni. tangkap gambar dengan boyfriend ke? Bukan. Rasa kenapa tak nak tangkap gambar dengan family? Ajuma. Ajuma pergi. Ajuma single. Mana ada Ajuma single? Ajuma laku kan Ajuma? Ya, dia laku. Tak laku. Kenapa tak? Ajuma jawab je lah ya. Ajuma Cakap tak laku. susah nak Cakap jawab. lah. Susah lah nak jawab. Susah tu nak bagi jawapan tu. Kenapa tak Berat tu Ajuma? soalan tu. Berat tu. Berat sangat-sangat ke? Tambah-tambah kalau depan ada orang lagi berat. Okey. Faham lah kan? Tak apalah Ajuma. Faham. Tak apalah Ajuma. Tak sayang family cakap lah Ajuma. Mana ada ya Allah. Jom. Dah habis Ajuma. Oh dah habis Semua kat Oh ya dah habis. biru. Sekejap. Ni Okey. Hello Tima.
Ha, kat mana? Mana? Jom lah. Ni ada dah habis tak kat gambar dah. Alah, ya ke? Jom lah. Aduh, tadi tu. Aduh, tadi mana? Abang tengah ambil gambar tadi. Kat mana? Ada dekat sini. Dekat depan ni. Tak nampak pun. Ada ni. Yang ada nampak tak yang ni? Yang misai tebal ni. Hidup dia ada helmet. Tak sekali tu. Lah, Timah ke ni? Ya Allah. Itulah aku cakap. Buat tak kena. Tak nampak helmet. Timah Tak nampak helmet tu tadi. Timah rasanya pakai tudung tak pakai helmet. Macam Ya. ada datuk tak? Timah tadi kat sini. Rambut sampai terkeluar. Nampak macam budak meskom kan? Yes. Dia ambil gambar ni. Ambil gambar dengan siapa? Tak tahulah. Oh, family. Kejap. Ya, mana? Kejap. Mana ni? Mana yang lain? Yang lain dah poi dah. Pergi mana? Tak tahulah. Semua dah keluar dah? Kebanyakan dah keluar. Ya ke? Kak makan apa? Okay. Ada kita ni lah. Gimana nak ambil gambar lagi ke? Daging rendang. Tak ada lah. Oh, ada daging rendang. Kita nak tak gambar. Ada. Ha? Daging rendang ada. Daging ayam. Tak ada mood lah nak ambil gambar tahun ni. Tak tahulah. Sobat single hamster. Jom. Mana? Timah. Minta maaf. Tak payah Timah. Ya, okey je. Jom panggil J. J. Kita tak minta lagi. J. Ya. Jom lah. Ada orang. Jom. Jom. Ada orang depan aku punya. Jom. Okey, jom. Korang semua mana J? Ha? Korang semua mana? Diorang ada yang dah gerak. Sama. Gimana? Diorang ada. Ini Budak-budak ni. Gimana? Alah, dia orang gimana tadi ah? Dia termenung tadi. Lah, ya ke? Tak ada. Gimana tahu orang pergi mana? Tak tahu. Yang pergi bucik lah Memang ni. tak tahu. Jom kan? Pergi mana? Tak tahu kat mana ni? Main kat mana? Main dekat tempat tadi lah. Jap. So dia orang ambil. Tak apalah. Korang kat mana? Kita orang pergi sana lah. Nak pergi ke LCC. Ada apa? Yang dekat rumah tu. Oh, kat rumah tu pula. Jom. Okay, mari. Rumah. 50 from Ahmad Abuya bin Naruto. Do it Raya Selamat Menyambut Hari Raya. Terima kasih. Nampak apa jemaran tu? Abuya. Mana? Ya Abuya, terima kasih bagi duit raya. Ya Allah, semoga murah rezeki. Banyak je duit raya. Terima kasih. Thank you Abuya. Nak sagu. Mak Raya. Weh, Timah ni. Ni macam Timah. J. Helmet dia tak boleh J. putuskan tu. Okay lah buat baju. Dah kenapa pakai baju lain benda lain ni? Kenapa ni? Okey dah ni. Tapi sampai hati tadi Abang J dengan Kak Mel tak. Bang. Abang culik dia ke? Tak. Saya menung. Nak gantung gambar dekat sheet dinding pun tak boleh dah. Alah. Nanti Timah gunalah Photoshop. Rock gambar biji tu. Tak Photoshop. soleh. Sekejap. Jom. Jom. Dah stres ni. Kenapa stres? Je tak ambil gambar dengan dedek ke? Dah. Gambar raya, kenapa? Tak sempat. Jangan pakai alasan tak sempat. Lepas tu? Nak pakai alasan apa? Nanti kalau orang tu dah tak ada, orang tu dah pergi,
Kalian dah menyesal. Percayalah. Dia tak menyesal.